Aku stres betul. Kau tahu tak aku bangun pagi tadi ni, sekarang dia orang pula lambat. Sekejap lagi dia orang sampailah tu. Orang sabarlah sikit. Nanti dia orang sampailah tu. Sabarlah sekejap lah. Aduh, aku bersabar tahu tak? Berduduk kan, fikirkan, berzikir. Duduk main game dulu. Okey lah, aku buat. Mantap lah dapat kawan macam korang ni. Sampai pun. Panjang umur ni. Kau dari mana? Sorry dok, lambat sikit tadi. Aku ambil someone tadi. Someone? Hi guys, nice to meet you guys. I'm Stella. Hi Stella. I am Apple. Nice to meet you too. Dah. Kita dah lambat ni. Cepat. Nanti Ferry tinggalkan kita pula. Lombatlah bawa member pula dan kau ni. Ayo. Jom. Gerak. Tengok view ni cantik kan? Yelah Yang, cantiklah kat sini. Boleh tak tengah ambil pengambilan? Boleh. Untuk baby semua boleh. Okay, say cheese. Lagi sekali. Okay, cantiknya. Thank you sayang. Tutup. Mantap lah view kat sini. Cantiknya. Bobo tu. Dari mana nak ambil gambar lah? Cantiklah pemandangan ni. Pandai lah ni pilih. Tengok orang lah. Aku yang plan semua ni. Memang number one lah. Mantap. Nak ambil gambar. Alhamdulillah Hani, terima kasih ya menjemput kita semua. Ya, no hal. Segan lah nak ambil gambar. Posing je. Tika, cuba tengok tu, ada dugong. Mana guna nak tengok? Tu yang pakai topi depan yang kapal kita tu. Takutlah tengok yang ni. Tak nak tengok lah, jauh sikit. Dah sampai. Yeay. Dah sampai dah. Finally, dah sampai dah. Finally. Yang, jom turun. I nak turun. Jom, baby you turun dulu Betul baby. Baby you turun dulu. Alhamdulillah telah tiba kita ya di pulau ini. Cantik lah ni tempat ni. Abel, aku rasa mesti banyak jeruk nak makan kau kan. Kau tu pula dah lah kurus. Lepas tu mesti dia orang makan kau mesti nak lagi kan. Hoi. Janganlah kata asyik-asyik kacau I. Kau ni Ahmad suka kacau orang tau. Sebab tu lah orang tak berkawan dengan kau. Kan? Alah, setakat kacau dia ni. Alah, sekacang je. Hey, Pahal tau. Kau pergilah comfort kau punya girlfriend tu. Sayang sangat berlebih-lebih. Hello, what do you mean? I memang sayang dia pun. Astagfirullahaladzim Ahmad, cuba bawa bersenang. Alah, kau tak payah nak buat baik sangat lah Syah. Aku tahu deep down kau masih marah dekat si Nick ni kan. Asal kacau kawan aku ni Jomlah check bilik kita. jom baby.
Okay guys, by the way, geng-geng perempuan semua akan tidur kat bilik. Jadi ruang tamu ni kita tidurlah malam ni. Boleh ke? I okey je, boleh je. Geng-geng perempuan tidur kat atas. Biarlah kita tidur sekali kat atas tu. Barulah adil. Katil kat sini kan berlambak kan. Kenapa kita kena tidur kat bawah pula? Betul tak? Betul tak guys? Betul. Tapi, kita kan kena jaga ikhtilat. Ahmad, alah, bagilah chance kat perempuan tidur kat bilik. Tak apalah kita tidur kat luar, kan ada katil ekstra. Betul, kita kan kena jadi gentleman. Perempuan kan suka gentleman. Tengoklah macam member kita seorang ni. Bawa member baru pula tu. By the way, tu siapa ni? Kat sini macam tak ada line lah. I tak boleh nak update dekat Instagram lah lepas ni. Alah, kita kan nak datang sini untuk ber-happy fun di tepi-tepi laut gitu. Buat apa nak buka-buka handphone kita tu? Tutup. Alah, tapi itulah nak kena update juga dekat followers I yang kita tengah bercuti. Alah, hai, itu nantilah. Tahulah you influencer 45 juta follower. Alah, you pun samalah Syasha. Tengok sikit followers you. Astaghfirullahaladzim, tak baik nak I tahu. I low-key je. Mana boleh mendedahkan diri sendiri di public social media. Okeylah kalau macam tu. Tapi kan ada satu followers I ni kan, Syasha, dia try to hit me up tau. Wah, susah ya menjadi gorgeous menawan yang cantik lagi keindahan ni gitu. Semua nak menggoda you gitu. Tapi itulah macam I kan dah off jual mahal sikit lah dekat dia. As usual girl, sebabnya kita kena sebagai wanita kenalah mendahjakan diri kita gitu. Dah korang lambat. Memang kita tak sempat lah nak kenal-kenal. Tadi dalam boat tu dia punya manja-manja. I sayang you. I sayang you. Hamboy. Cringe tengok, macam nak tolak je. Tak adalah. Tu Hi, I'm Stella. Oh, hi Stella. I'm Atika. Nice to meet you. Hi Stella, I Syasha. Oh. X. Ni Awak pula siapa ya? Ha? Duta baru? Seriously? Padahal korang baru break up dekat tak sampai sebulan kot. Cepat betul kau move on. barang yang lepas jangan dikenang. Pucuk muda orang cakap. Hoi, sini aku ludah muka kau ni. Oh, girlfriend baru ya. Dah berapa lama korang bersama? I think that's none of your business kan? Dah jadi ex kan? Kenapa you nak kisah? Oh, tak adalah. Mungkin you yang baru tapi I yang pertama. And he's mine now. But speaking of him, where is Nick? Tak tahulah kau ni. Aku rasa satu hari nanti semua perempuan yang kau kena jadi skandal, kejar kau ramai-ramai tau. Kan. Biar kau kena. Jangan marah ha. Dah. Jom siap-siap ambil barang. Kita terus sleep kat sini, okey? Okay, let's go. Jom semua. Baik. Okay. Fine, boss. Syasha nak ubat ke? Boleh juga, terima kasih ya. Ni, letak dalam kuali ni. Wah, sedapnya bau. Alhamdulillah, terima kasih. Hari ni Syasha masak stew daging. Thank you, Syasha. Sedapnya Syasha masak. Wangi. Atika rasa sikit. Tapi macam kurang sikit lah rasa masin. Ui, sedap bau. Masak apa tu? Hari ni Syasha masak sup daging sedap. Huyo. Ni kalau jadi bini orang ni memang apa? Sayang si suami tu tau. Ada-ada je Hanif ni. Dah semua duduk-duduk ya. Korang tengok tu macam-macam dia orang masak. Cepat betul dia buat kerja. Tak apa Syasha, biar Abel yang servekan makanan Baguslah Abel ni rajin. Anak siapa ni?
Thank you. Patutnya korang yang cakap thank you tau sebab I tolong. Alah, benda ni biarlah kasih orang perempuan saja buat. Yang kau dah kelang kabut nak buat tu dah kenapa? Memang kerja orang perempuan kan? Ahmad, kau diam sikit kau jangan sampai aku sumbat lubang dekat mulut kau. Kalau kau berani buatlah. Aku yakin kau tak berani cakap je lebih. Wow. Korang relax doh. Lepas makan lah ni, rezeki. Biarlah Abang nak buat apa. Alah, aku cakap macam ni sebab aku caring kat dia. Aku tak naklah dia kena bully. Weh, dia ikhlas aku nak tolong. Bukan dia terpaksa pun. Dah lah korang, tak apalah jangan gaduh. Kita makan je. Cerita pasal makan ni, kita nak makan apa sebenarnya ni? Bau sedap sangat ni. Kan tadi dah cakap makan stew daging si Syasha yang buat. Ingatkan makan yang carrot yang kau pegang-pegang tu? Ingatkan makan fresh gitu, vegan katanya. Hahaha, tak adalah. Sorry guys, I'm late. Kau tengok tu girlfriend Nick punya baju sama lah dengan Tika punya baju. Dah kawan baik ke? Matching-matching gitu warna dia. Hello, siapa nak kawan baik dengan dia? Okay. Whatever. Ahmad, boleh tak ke tepi? I nak duduk sebelah Nick. Silakan princess, duduklah sebelah puteramu. Terima kasih Ahmad. Baby, come here. Yang, I'm here. Kenapa awkward Ahmad? Tak pernah jumpa Betty macam I ke? Oh, korang jangan cakap Betty macam ni. Mantap. Gatal lah kau ni. Nampak perempuan cantik je duk gatal macam ni. Ingat tu hak orang tu, Nick sebelah kau tu. Sekali dia bagi penuh kau pengsan sekarang. Tak ada mood nak bergaduh, aku lapar tu. Bila kita boleh makan ni? Okay lah, dah lah. Kita makan, makanan pun nak sejuk dah ni. Yang, tak backup I? Nanti je lah backup, makan sekarang. You ni yang tak lapar lah. Ish. Makan lah dengan dia orang ni. Baby, come here baby, sit. I lapar ni, jom kita makan dulu. Alamak, jadi macam ni pula ya. Hayo. Memang panas betul ya hari ini. Biar saya duduk sekejap. Hi babe. I think we started on the wrong foot. I don't mean harm. By the way, can we start with our introduction? I Stella. Saya Syasha. Nice to meet you. Oh, nice to meet you, Syasha. I kan dengan Nick like baru lagi kan. So, I rasa pelik lah kenapa dia break dengan orang macam you. Sebab I rasa dia lagi suka orang macam you kot. Syak. Terkejut kita. Alah, nak terkejut apa? Yang kau ni duduk sorang-sorang ni dah kenapa? Ada masalah ke? Kita datang nak cuti kot. Tak ada apalah, cuma risaulah. Nak buat macam mana kan Stella, mungkin tiada arah untuk jodoh kita. Kamu dengan Nick macam mana? Semua okey ke? Well, of course okay. Dia memang nak show off I dekat kawan-kawan dia. So tengoklah I kan cantik. And I just gonna say, I pun lagi lawa pada
kan. So I think it's an upgrade lah for him. Oh, tak apalah. You guys bolehlah kenal-kenal dulu kan. But yeah, I'm just wondering lah, kenapa you guys strict Sebab ni macam baik gila dengan I. Dia ada buat apa kat dia sampai dia break dengan you? Yelah, sebab I kan dengan side ni. So You know Stella, I think you kena diam lah buat masa sekarang. Stella kena ingat ya, dunia ni bukannya selalu Raja Happiness. Mungkin sekarang kamu berada di atas dan kita tak tahu lagi. Esok lusa kita macam mana pula tahu Stella. Jadi, by our mind, your own business. And I thank you. lah, kalau tak suka cakap je lah. Nampak sangat jealous. Kuasa aku. Kau risau pasal tu je ke, Abel? Yelah. Aku tak nak lagi lah berpisah dengan korang. Yelah. Kau pun dah ibarat macam adik abang, macam adik-beradik dah. Alah, itulah pasal kan. Bila fikir balik, lama juga kan kita kawan. Tapi itulah kan, kita tak boleh selalu bersama. Sebab masing-masing pun akan bawa haluan masing-masing. Betul tak? Betul lah tu. Yelah kan, kita kan dah dewasa. Alah, lagipun, alah apa pun terjadi, kau tetap little brother yang aku selalu kena protect. Tak apa, next time kita mesti akan jumpa lagi. Satu lagi, kau janganlah risau. Aku yakin tempat baru tu mungkin lebih baik daripada tempat. Aku yakin tempat baru tu mungkin lebih baik. Dan mungkin macam yang kau nak, tempat untuk kau berkejaya dekat sana. Oh ini, cepatlah. Lambat-lambat pula. Sibuk sangat dengan girlfriend dia tu. Cepat masuk. Itulah ni, orang nak ambil bola volleyball ni. Kejap. Nazim, kenapalah Cindy tu bawa perempuan tu? Apa yang dia nampak ya dekat perempuan tu? Syasha, you okay tak? Itulah, I pun tak tahu apa yang dia nampak dekat perempuan tu. I tak tahulah. Sampai hati ya dia pergi move on dengan seseorang yang sampai macam tu. Itulah, he is not even worth it lah, I rasa. For now. Berubah secara drastik. Syasha rasa itu bukan diri dia tau. Alamak, so maknanya perempuan tu ada bagi apa-apa ke dekat sini? Astagfirullahaladzim Atika, walaupun kita bergosip ni tapi dia tak baik memfitnah tau. Tapi itulah, I just rasa macam itulah. Tapi tak tahulah sebab I'm just worried about you. Syasha dah terima hakikat yang mungkin kita bukan jodoh. Mungkin inalillah kita akan bersama forever. You know what? We just stop lah thinking about them. Macam tak worth it pula. Kita pergi bercuti nak enjoy. We should enjoy our vacation, okay? Oh iyalah, betul tu Tika. Hehehe. Dah lah. Okey lah tu, semua dah masuk air dah. Okey, kat. Tata, tatara, tatata, dada. Tatata, tatara, tatata, tatata, tatata. Wait, guys. Kenapa ni? Korang tahu tak dekat depan tu ada apa? Ada apa? Apa yang terpekik-pekik macam orang gila, ada masalah ke? Mana ada masalah? Korang nak tahu tak? Kat depan tu tempat pot orang ambil gambar cantik-cantik tau. Memang tempat tu viral habis.
Raya viral. Yes, tempat tu memang cantik. Terutama waktu sunset, pertama-tama couple-couple dua orang yang ambil gambar mesti macam automatic estetik gitu. Macam kan, macam mana korang nak pergi tak? Tak dalam pun air dia. Tapi kan Hanif, macam jauh je tempat tu. Tak bahaya ke pergi sana? Aku tengok tak jauh mana pun. Bukannya dalam pun macam Hanif kata. Kau takut ke? Yelah, mana kau tahu tak dalam. Mana tahu dalam. Tenang guys. Jangan risau tau, Abel. Tak dalam. Ahmad, kau ni sudahlah takutkan dia. Benda tak ada apa kot, tak dalam kot. Ya, exciting lah nak pergi sana. Ni bawa kat I boleh? Boleh baby. Kalau you takut berenang, I boleh bawa you. You naik atas I boleh? Jika yang janganlah ada orang ramai kat sini. Tak apa. Dia orang bukannya kisah pun macam kita. Kot. Malulah yang. Alah, tak ada apalah. Dah jom. Nanti kan kita kena tinggal nanti. Dia bawa I tu. Alamak Tika, I tak reti berenang lah. Takut nanti lemas macam mana. Tak apalah, Syasha. Kita orang boleh papah you yang risau, okay? Itu ke I ambil pelampung ni. Ada pelampung ke kat sini, Hanif? Oh, pelampung. Tak payah pelampung. Memang paras kaki kita. Memang sampai punyalah. Jangan risaulah you guys. Biar betul. Takkanlah tengah-tengah tu paras kaki je. Alah, banyak cakap lah korang ni. Tak apa, biar aku yang pergi dulu. Nanti korang tengok je lah. Wow, Ahmad. Biarlah Romeo ni pergi. Buktikan apa yang aku cakap tu betul. Korang tengok ya. Okay guys, boleh lintas. Tak dalam pun. Okay je ni. Yang, you tengok tu. Dia kata lintas. Alah, biasalah dia. Apa? Jom, you ikut I pergi back you. Kita berenang sama-sama, okay? Yang, you pergi depan. I nak naik atas dia. 1, 2, 3. Jom Syasha, kita pergi. I pegang you. I tengok diorang berenang macam dalam je. Mungkin air dia je kot yang nampak dalam tak. Padahal dasarnya tak dalam mana. I takut lah. Yang lain ada orang papa. I siapa pula nak papakan? Relax lah. Kau pegang je lah belakang aku. Aku jalan depan, kau ikut je lah. Janganlah risau. Okay Abel, janganlah risau Abel. Yelah. Dah tinggalkan aku tau. Kau cepatlah datang sini. Air tak dalam weh. Boleh rentas terus ni. Hanif, tunggulah Apple. Takutlah air laut ni dalam. Kang lemas sekarang. Halah, tak ada apalah. Kawasan ni memang tak dalam. Kau kita jalan sekejap je sampai dah ni. Itu. Apa tu? Itu. Hah? Itu. Apa tu?
Wah, indah betul ya ciptaan Allah dekat sini. Baby, cantik tak tempat ni? Yang. Itulah, kalau you cakap cantik, tapi you nak tahu tak? Sebenarnya depan I ni yang paling cantik sebenarnya. Oh, yeah, you're so nice. Sampai dah pun. Mana Apple? Bukan di belakang kau tadi ke, Hanif? Tapi betul lah, dia dekat belakang aku, weh. Kawan baik kau, macam mana lah kau boleh terlepas dia, weh? Tak faham lah. Apa jenis kawan baik lah kau ni, Hanif? Tata dia lemas ke apa ke? Kita jom tengok nak. Lemas? Mustahil lah lemas. Atika, mustahil sangat lah Tika. Dia nak lemas kat dalam tu. Air tu pun tak dalam mana pun. Alamak, macam mana kalau Abel dia sesat ke? Baik kita cari dia sekarang. Cepat. Halah mengada-ngada pula nak sesat dalam air laut ni. Boy, memang terang-terang jalan straight saja. Tak apalah, aku pergi tengok dulu. Cepat Sasha, I ambilkan gambar you. Mari, I nak ambil gambar dekat tepi apa tugu tangisan tu. Yang, tak I. You buat cantik-cantik tak I dalam gambar tu? I nak post kat Insta. Cantik sayang. You buat apa-apa pun cantik sangat. Okey? Senyum. Weh, apa benda tu? Itu bukan tangan ke? Oh my god, it's a freaking hand, guys. Tangan si Hanif kan? Kan Hanif ada hantar dalam grup WhatsApp hari tu. Dia kata ni Pulau Jerung. Memang aku tahu nama Pulau Jerung, tapi takkan ada jerung, betul-betul ada jerung. Kau faham tak? Tak. Sekarang ni, kita nak kena buat apa? Hari tu dia dah deal. Aku pula payment semua aku dah uruskan. Sekarang ni, apa yang jadi sekarang ni? Aku betul-betul tak boleh brain. Korang tahu tak? Sabar semua. Jangan marah-marah ya. Bukannya sekarang untuk kita bergaduh. Kita kena fokus solusi dia. Bukan pasal gaduh. Sekarang ni, kawan kita tu dah tinggal tangan je tau. Maybe legenda je kot nama Pulau Jerung. Takkanlah ada jerung kat sini. Betul takkanlah Hanif tu tak pintar sangat nak bawa kita ke pulau benda yang bahaya ni. Tika, wake up. Sekarang ni, kawan kita tinggal tangan je. Tangan. I tak tahulah sebab I just bagi payment je dekat dia. Tak adalah nak deep search about this pulau. Aku tak tahu apa nak jadi pada kita semua. Adakah kita akan mati kat sini? Kita perlu bersangka baik, okey? Jangan risau korang. Kita cari solution. Sudah. Aku dah tekad. Aku kena pergi berenang seberang juga. Walau apa pun terjadi, aku kena berani ambil risiko. Sebab aku yakin jerung tu takkan datang lagi. Mat, kau dah fikir masak-masak ke Mat? Aku rasa kau patut tunggu aku punya geng-geng dulu datang cari aku kat sini. Dah tahu tak? Sebab aku memang tak percaya. Kat luar sana tu, dekat laut tu, banyak jerung, kau tahu tak? Jadi aku sarankan kau stay dulu sini, okey? Kalau kau nak mati kat sini, tak mencuba apa-apa, silakan. Tapi aku bukan macam kau. Aku nak usaha. Okey? Aku tak halang kau. Tapi kalau apa-apa jadi dengan kau jangan babitkan aku, tau? Sudahlah. Okey aku pergi dulu. Dah nak sampai dah tu. Cepat Ahmad, cepat. Yes.
Go ask for help. Belum menari-nari, cepatlah minta tolong orang. Aku memang hebat weh. Aku memang paling cool. Ahmad. Mat! Mat! Mat, cepat, Mat! Ada jerung, Mat! Weh. Mat! Mat! Mat, kenapa kau degil, Mat? Aku dah cakap dah, Mat! Stella, cuba you bertenang sekejap. You kalau panik macam ni, lagi susah nanti. You macam nak salahkan orang lain. Cuba you bertenang sekejap. Ada siapa pun suruh kau datang sini? Siapa yang ajak kau sebenarnya? You ingat I nak sangat ke datang sini, ha? Sorry doh. Actually, I tak expect pun benda ni berlaku. Kalau I tahu kita akan jadi macam ni, for sure I takkan ajak you. Sayang. I'm gonna die. I don't like this. Dah semua jangan menuding Dari ya. Sekarang ni mari kita fikirkan plan. Macam mana kita nak kembali ke pesisir pantai tu dengan selamat. Korang fikirlah sendiri. I nak mind my own business. Stella? I can do this. Here we go. Weh, kau tunggu sekejap. Apa lagi daya I? Belah. Kau tak boleh hidup lah tanpa aku. You jangan trash. I tak nak orang lelaki macam you. I tak suka. Belah lah. Time you tak ada mak bapak, I tape you dekat sini. Lepas tu tiba-tiba you nak tinggalkan I pula. You fikir you siapa? Cepat-cepat sekarang sebelum tangan aku naik kamu ke kau. You tak nak apa. Kenapa Arif? Lepaskan kat I. Ikut I sekarang. Kau tengok-tengok apa? Ni bukan hal kau pun. Rambut lah. Kau memekak gaduh dekat public ni, bro. Perempuan pula tu. Kenapa kau nak kena tinggi suara? Bro, ni last warning Aku tahu kau sentuh lagi awet ni, aku akan pastikan kau last makan nasi guna tangan. Faham? Hey, it's okay. Ikut je I dulu, okay? Pergi naik Mercedes I yang bayar cash tu, okay? You pergi klinik, kita rawat you dulu, settle, you boleh stay kat I punya penthouse, okay? Jangan risau. I akan make sure jantan tu takkan kacau you lagi, okay? Jom. It's okay. You boleh percayakan I, okay? Oh, menarik dia ni. Bolehlah aku manfaatkan. Mana pula dah ni? Ayang? Oh, Ayang! Ayang! You barak air lagi ke? Nick, kenapa bising-bising pagi-pagi ni? You ada nampak Stella tak?
Dari semalam dia merajuk dengan I. Lepas tu pagi tadi I cari dia dah tak ada lah. Lah, girlfriend kau kan. Kenapa tanya kita orang pula? Ni ada getam ni. Makanlah. Okay, I have a plan. Macam ni. Ikan jirung kan usually attracted to sesuatu yang lemah kan and struggling. Jadi, our plan, kita kena alihkan perhatian jirung tu. I je lah yang berenang. Tika, you dia betul. Tika. Kejap. Betul ke ni? Idea ni entah betul ke jadi ke tak pun kita tak tahu lagi tau. Last aku tanya kau. Betul ke tak ni? Ya, betul ni. Memang betul. Kau bagi call dengan Sasha, buat apa yang korang nak plan buat. At least aku dah try. Tak apalah, if anything happen, Nick jagakan Sasha untuk I, okay? Alamak, tidak. Kenapa jalan tu tak pergi ke kita? Tika! Weh. Tika weh. Tika cepat Tika. Ada jerung Tika. No, Tika. Sebenarnya I tak biarkan Tika tu lari from my side. One by one now dah mati. What should I do? Sasha tak perlu rasa bersalah pun Sasha. Ni bukan pasal you tau. Ini dah takdir. Takdir, Nick. You nak cakap pasal takdir sekarang? Memang takdir kita ni semua mati dekat sini, Nick. One by one die. Tika yang selamatkan kita pun die dekat sini, Nick. Apa you tinggalkan I 4 tahun yang lalu? Kenapa sekarang you dah muncul balik? Bawa tak siapa-siapa perempuan tu datang? You tak tahu ke? I ada kat sini. I ni manusia juga tau, Nick. Ada perasaan. You tak boleh fikir ke benda tu? Sebab Aisyah, I masa tu nak take break je tentang kita Syah. I tak tahu kenapa that time memang I tak boleh fikir apa-apa pun pasal diri I. Kalau I tahu waktu tu I boleh undur balik, I takkan lepaskan you Syah. I tahu penyesalan I ni benar-benar seksakan hati I ni. I sedar bahawa kalau I hilang permata yang paling berharga dalam hidup I. Tapi sebenarnya bahagia tu bukan I yang cari yang sempurna, tapi I patut hargai yang ada, you tahu tak? I'm sorry.
I minta maaf kerana lepaskan you. I janji, kalau I bawa kita keluar daripada sini, I akan bagikan you macam dulu-dulu. Percayakan I, Sasha. Please. I tak tahu nak Nik. Apa-apa je lah. Hidup ke, mati ke, I tak tahu dah sekarang ni. Macam mana nak buat? Okay, Sasha. Trust me. Come on, Sasha. You can do it. Berenang, Sasha. Sasha, berenang. Sikit lagi. Sikit lagi. Go. Nak sampai dah. Berjaya. Sasha, kalau ada satu benda yang paling aku nak kau tahu, aku nak kau bahagia. Aku harap kau simpanlah kenangan kita dengan elok. Nik, kita dah berjaya. Walaupun bukan aku reda. Selamat tinggal, Sasha. Kami datang sebagai 8, pulang sebagai 1. Dan Sasha akan hidup membawa 7 nama dalam setiap legupan.